kita on the way nak pergi Kota Baru Kelantan daripada Rock Village tadi. So kita stop dekat Petron Bendang Besar Kedah. Dia along the way nak pergi Kota Baru. Kita makan ready to eat je. Petron sini besar. Sini pun ada tempat cuci helmet. Wah, we take a break. Hari ni panas ya amat-amat, tapi syukur Alhamdulillah cuaca baik. How's the Rock Village? Sunyinya malam yang meresahkan, memaksa tidurku tidak enak. Dia trend kereta ke motor parking dekat atas tanah. Surrounding ha? Kan kita tadi dekat tu. Dia trending kereta ke motor parking kat depan bawah pokok pine. Tengok pantai. Kalau baru time pun ada pokok lah. Yang Kak Frina ambil apa? Dapat lampu ni. Special rumah orang tu, tanah tu. Akhir untuk kita punya riding trip, kita stay dekat Secotek Nenasi, Pekan Pahang. Motor, kereta boleh park sana. Sana receptionist. Sini ada swimming pool. Okay, jom kita tengok bilik. Wah, ni tempat lepak. Ada kursi. Okay. Meja. Do not touch sebab tu ada burung buat sarang. Wah,
Kita sampai, kipas aircon dah buka. Sejuk, bau, wangi. Kat luar, chalet kayu. Tapi dalam dia, macam hotel. TV, katil, king. Sini ada window. Good for the ventilation. Sini. Okay, dia punya amenities. Sofa. Mudahan cukup. Water heater. Lampu toilet. Wah, bilik air dia besar. Okay, Alhamdulillah kita rehat dulu sebelum sambung perjalanan besok balik JB. Pagi. Alhamdulillah. Dekat secotik ni nasi pekan Fahal. Dia siap dengan breakfast nasi dagang. Lepas tu pakcik ni dia tambah kuih lagi. Rezeki. Semalam dalam perjalanan dari Kuala Terengganu nak ke sini nak makan nasi dagang. Tapi musim raya haji semua tutup. Ni dia suasana pagi di secotik. Rasa macam balik kampung. Okay, kita enjoy sarapan kita dulu. Ni swimming pool dia. Okay. Enjoy the view. Kalau nak buat family day ke apa kan, kita park motor kat sana. Ni yelah, I buat filter kat ni. Itu beach dia. Calling you. Oh, nice. Pagi. Dah makan lah? Dah makan bang eh? Dah makan eh? Oh, okey. Hai. Di sini, sebelah ni. Okey, kita nak mulakan perjalanan menghala ke Desaru. Okey, macam kita cakap tadi, mungkin akan singgah singgah Tanjung Sedili. Kemungkinan tengok perjalanan macam mana. Hujan ke tak. Kalau cuaca baik, kita singgah Tanjung Sedili. Kalau kita skip Desaru, tak komplit. Simpang dah tak boleh naik motor tadi.